Program ini dikenali sebagai program bimbingan akademik di bawah Nadi New Cedilia. Program ini dijalankan di seluruh negeri di Malaysia. Tahukah anda, program ini terbahagi kepada 5 elemen. Pertama, sesi live class. Kedua, bimbingan dan penilaian kemajuan. Ketiga, video on demand atau VOD. Keempat, English proficiency. Dan kelima, program khas. Live class. Sesi live class ini berlangsung dalam talian menggunakan platform Google Meet. Pihak kami menawarkan 4 subjek teras untuk menengah atas, iaitu matematik, bahasa Melayu, sejarah dan bahasa Inggeris. Sesi live class ini dibahagi kepada 2 zon, iaitu Zon A dan Zon B. Waktu live class bagi kedua-dua zon adalah pada jam 3.30 hingga 4.30 petang. Hari yang diperuntukkan bagi Zon A, Ahad, Isnin, Selasa dan Khamis. Bagi Zon B, Isnin, Selasa, Khamis dan Jumaat. Bimbingan dan penilaian kemajuan. Aktiviti yang terlibat di dalam bimbingan dan penilaian kemajuan adalah bimbingan selepas kelas secara langsung menggunakan pautan WhatsApp. Pihak Dilia juga akan memberikan latih tubi, kuis, ujian dan peperiksaan untuk penilaian berterusan. Laporan kehadiran dan prestasi akan dikemaskini pada setiap bulan. English Proficiency, penguasaan bahasa Inggeris. Ini adalah salah satu elemen di bawah program bimbingan akademik Nadi New Cedilia. Elemen ini distrukturkan sebagai modul pembelajaran kendiri. Objektif modul ini adalah untuk menyediakan pendekatan yang tersusun bagi pembelajaran kendiri melalui modul berpandu yang merangkumi bahan pengajaran, rujukan video, penilaian dan maklum balas bagi memastikan pembelajaran yang berterusan. Sesi pembelajaran modul ini dijangka selesai dalam 20 ke 30 minit. Ia terdiri daripada 4 bahagian utama. Bahagian pertama, bahan pengajaran. Peserta akan memulakan sesi pembelajaran dengan memahami topik melalui bahan pengajaran dalam bentuk slide atau dokumen PDF. Bahagian kedua, pembelajaran melalui video. Peserta akan menonton video pendek yang berkaitan dengan topik untuk mengukuhkan pemahaman mereka. Bahagian tiga, penilaian. Selepas menonton video, peserta akan menjalani penilaian ringkas yang terdiri daripada 5 soalan objektif. Penilaian ini akan diberikan markah secara automatik. Maklum balas segera akan diberikan berdasarkan prestasi peserta. Markah yang diperoleh membantu peserta mengenal pasti bahagian yang perlu diperbaiki. Video on demand merupakan salah satu elemen Nadi New Cedilia yang menyediakan video-video rakaman live class dan program khas bagi tujuan rujukan oleh pelajar. Video-video tersebut sentiasa dikemaskini bagi memastikan pelajar mendapat maklumat dan rujukan terkini. Alright, seterusnya aiskrim. Okey, ini perbezaan dari segi penggunaan istilah aiskrim. Ada sengkang ataupun ada space tak antara, ada jarak atau tidak akan aiskrim. Sebenarnya adalah AISKRIM. So dia didapatkan. So tak ada jarak lah antara ais dan krim tu. Okey. Dia bergedil. Okay, ni ejaan yang sebenarnya. Yes, kalau English dia bukan setakat ada space, tapi dia ICE, CREAM. Alright. Awak nak tahu ataupun tidak, senang saja. Sekarang ni, cikgu ambil contoh dekat sini, kamu kena cakna. Okay, rupanya banyak benda. Kalau tak semestinya apa yang awak nampak jawapan tu ataupun soalan yang ada di sini, apa saja yang bermain di minda awak, kadang-kadang kita boleh tulis dekat Google pun kita boleh tulis. Contoh kita nak tahu ikan aiskrim ni macam mana kan? Tak ada kan? Aiskrim ke? Kita cuba macam ni. Ke aiskrim, contoh. Tak boleh sebut di bibir pun kan?
So dia beritahu kat sini aiskrim, contohnya lah kan. Alright, so kita just type ataupun search saja. Kalau dekat Wikipedia pun sebenarnya Wikipedia kita tak boleh fokus kat situ sangat sebenarnya, sebab kadang-kadang kita pun tak tahu betul ataupun tidak dia punya ejaan, sebab dia tak ada pentauliahan daripada orang-orang tertentu, dan ada setengah tu boleh diedit ataupun disunting lah. Okay. Yeah. So kita go through, tak apa, kita pergi satu-satu. Okay. Okay, ni contoh kesilapan ejaan bahasa Melayu kan. Calon, CALON, ni rasa tak ada masalah. Ini adalah antara program khas yang pihak Dilia sediakan. Antaranya ialah program webinar bersama Osman Affan. Kedua, program webinar berkala matematik. Ketiga, program seminar motivasi pelajar. Pihak Dilia juga menganjurkan pertandingan pidato. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara penerajuk acara. Seterusnya, hadirin dan hadirat yang jauh dan dekat. Ucapan salam pembuka kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Jom Membaca, Pasti Percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara peneraju acara. Seterusnya, hadirin dan hadirat yang jauh dan dekat. Ucapan salam pembuka kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Jom Membaca, Pasti Percaya. Impian. Ada apa dengan impian? Matlamat. Ada apa dengan matlamat? Hanya mereka yang inginkan kejayaan punya impian dan matlamat. Sedang yang lain hanya berharap tanpa berbuat apa-apa. Di manakah kau berada? Jadilah seperti seekor singa. Kuasai tanahmu, kuasai dirimu. Setiap insan punya potensi di dalam diri. Setiap insan punya singa yang masih lagi tidur dalam dirinya. Ayo bangkit. Ayo kejutkan singamu. Jadikan ia senjata untuk membantumu. Percaya pada dirimu. Keluarkan singa yang ada. Kau wujud kerana Tuhan telah memilihmu untuk hidup. Jadi hiduplah dengan penuh erti. Jangan jadi singa yang tidur. Bangun dan mengaumlah sekuatnya. Buktikan pada semua yang kau bukan yang biasa. Jadilah luar biasa. Jinakkan singa di dalam dirimu. Keluar. Kejar impianmu. Berlari sebatas angin. Dan jangan toleh ke belakang. Kegagalan itu sumber kekuatan, bukan kekalahan. Jangan gentar menghadap musuhmu. Jangan gentar menghadap halanganmu.
Musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Tundukkan dirimu dan kau akan temui kejayaan. Kejut singa yang telah lama tidur. Ini masanya kau menjadi raja di dalam hidupmu. Inilah masanya kau pula yang mengatur hidupmu. Cukup menjadi yang biasa. Kau itu luar biasa. Kau itu raja dirimu. Singa yang megah dan tabah. Kau itu insan yang inginkan kejayaan. Buktikan kepada mereka yang kau juga mampu meraih kejayaan. Buktikan kepada mereka yang kau itu seekor singa yang kuat. Buktikan kepada mereka yang kau juga mampu lakukan. Dan buktikan kepada mereka kau juga punya impian dan matlamat. Janganlah berputus asa. Tiada kejayaan yang mudah. Bangun. Keluarkan singa di dalam dirimu. Dan berlarilah sepantas-pantasnya mencapai